Okay, hi, welcome back to my channel. Saya Tuti and a YouTuber. Sekarang kita nak pergi berjalan-jalan. Selepas pergi Kenduri, kita nak pergi Ipoh. Ipoh ni kali kedua pergi Ipoh. Tapi hari tu pergi Ipoh tak jalan-jalan. Ni nak jalan-jalan. Kita nak dengan berbekalkan RM10, kita nak cari apa yang boleh beli dekat Ipoh. Okey, ni setelah masuk ke dalam apa nama dia? Ipoh Tunnel Tak, tunnel ke tunnel? Ni. Tiket dia RM6 je, tapi tak ramai naik. Maybe sebab tak tahu harga dia. Dia ada uncle kat bawah tu, dia akan tanya, "Mamu ai mau masuk ke?" Jom. Ni melombong melombong. Ni untuk melombong DJ Mak. Tengok raya. Mak ni dah duit pisang. Ni apik mana ni? Wah, ni kodak zaman dulu tau. Ingat lagi dulu. Kan kat rumah kan, ambil gambar keluarga kan susah. Keluarga susah. Wah, cantiknya. Ni dekat tempat lain tak ada ni lah. Dewa mana ni? Ni dewa api, dewa air, dewa tanah. Tabung ni kat rumah ada ni. Tabung singa tu, Maybank. Dengan embeng yang singa. Ni kat rumah pun ada ni tabung ni. Wah, tabung ni dulu famous lah. Siapa ingat? Ni ada pisang. Zoom. Dia gantung shuttle lah.
note and say the colour, not the word. Okay. Blue, green, red, purple, black, red, orange, green, red, black, white, black, blue, yellow. Left, right conflict. Your right brain try to see the colour, but your left brain insists on reading the word. Not bad. Ini memang tempat nostalgic lah orang kata. Banyak kaset, Charles and the Bieber. Oh, yeah. Aku tak tahulah. Aku tak macam tak lahir zaman ni, tak tahu benda ni. Ni mesin tape kot, type writer. Ni pensel, pensel zaman dulu. Pemadam ni dulu gaduh Sampurna. Ni kasut ni. Kasut ni famous tau. Kasut boleh jadi antik ya. Okay, kita nak main. Kita dah penat-penat, duit tak ada. So kita main apa? Kita main mahjong. Win! Best lah dia punya box ni. Dia macam guli je. Tak pasti dia guli tak. First time pegang mahjong ni. Selalu kan tengok dalam cerita dunia, kita kecil-kecil dan drama Hong Kong kan, drama Cina-Cina TV7 dulu. Asal ni je nampak main ni. Main tag. Oh yes, win. Okay, all mine. Dah kan? So kita dah pukul 5. Sekarang kita nak balik rumah lah. Di sini kerja. Kita nak rehat.